Okey, pesan pak cik kalau hampa naik sorang-sorang macam ni, hampa dengar bunyi macam kucing. Bunyi kucing tapi bunyi garang. Okey, kucing garang bunyi besar. Suara ada bunyi besar. Okey. Hampa jangan lari, hampa berhati-hati. Hampa mendiamkan diri dulu. Kalau dengar dia bunyi tu, kalau boleh hampa balas balik bunyi. Okey. Okey. Bunyi yang kuat dengan garang. Okey, kalau kata hampa nampak kelibat, hampa mendiamkan diri, peganglah batang kayu ke apa ke. Okey, angkat batang kayu. Tunjuk batang kayu dulu. Angkat kat atas macam ni. Okey. Kalau kata dia makin merapat, hampa parti dia, hampa reverse ke belakang kalau dia makin merapat. Okey, reverse ke belakang, lepas tu ambil lah ke kiri ataupun ke kanan. Okey. Yang kedua ada kalau hampa nampak ular. Okey, nampak ular duduk kat kaki. Hampa jalan-jalan tak sedap, tiba-tiba ular duduk kat kaki. Jangan panik, jangan bergerak. Kalau ular tu melengkuai, jangan panik, jangan bergerak. Okey, duduk diam-diam. Kalau dia melengkuai, dia boleh pergi jarak yang jauh. Dia boleh terbang mai kat kita. Dia boleh lonjak jauh. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan memanjang ataupun memanjang, hak tu hampa lari cepat-cepat pun tak apa. Hak tu dia nak ligar lambat. Okey. Tapi kalau dia duduk melengkak, hampa jangan cari pasal duduk buat pi terkejut. Lagi dia rasa terancam, dia lonjak pi kat hampa. Kalau hampa nak lari, satu cara aja. Hampa kena pilih ke kiri dia ataupun ke kanan. Okey, ke kiri. Macam ni contoh. Dia duduk dekat sini. Okey. Hampa pilih melompat ke kiri. Okey, melompat ke kiri ataupun melompat ke kanan. Okey nah. Itu pesanan pak cik. Semoga bermanfaat lah. Assalamualaikum.